Nama saya Fauzi Laili dan saya memainkan watak Fauzi Latif dalam Gayung. I knew I wanted to give my best. Jadi dari segi preparation tu, bila dapat watak ni, memang I tried to be my best lah. And I knew I had to do some fighting scene somehow. So I actually worked out. First thing first, saya was bila dapat first draft script tu, I think dari segi bahasa, I was like, I needed to like macam double check dengan Abang Faizal dan tapi walaupun Singapura tahun 50-an, mungkin cara bahasa dia pun berlainan. Jadi ada certain perkataan yang mungkin orang sekarang pakai tapi kita belum pakai lagi waktu 50-an tu. Jadi we need to be careful on that. Dan juga pasal I memainkan watak seorang yang baru graduate daripada UK, datang balik ke Singapura. Jadi dari segi dia punya intonasi, dari segi dia punya pembawakan, cara dia berdiri dan cara dia melihat orang dan sebagainya, dari segi his world view is different. Hai, saya Fauzi Laili dan saya memainkan watak Fauzi Latif dalam Gayung 2. Jangan lupa untuk saksikan Gayung 2 di pawagam berhampiran anda.